Guys, Assalamualaikum. Bagi dekat tangan aku ni puncher guys. Apa yang korang nampak ni, aku akan pecahkan cermin. Kita dah pasang tempered glass. G-Wagon aku pun pasang tempered glass. Lori aku pun pasang tempered glass. So korang mari sini. Ini puncher. Ini yang dah korang nampak makin warna putih ni, ini dah pasang tempered glass. Okey, tak pecah Satu, dua, tiga. Okey, yang ni sebelah. Ini tak ada pasang. Nampak? Sekali tekan dia dah pecah. Sebelah pula. Okey, so lori aku ni dah pasang. Mari dekat sikit. Korang boleh nampak dah pasang tempered glass. Nampak tak pecah. Nampak? So kalau kereta korang pasang tempered glass, kalau kena batu dia jadi macam ni. Dia dented dia. Okey, aku tekan lagi sekali ni. Dia jadi macam ni. Sebab apa tak pecah? Sebab tempered glass. Cermin bodi baru mat. Okey, ini yang tak ada tempered glass. Lagi sekali aku tekan. Nampak? Sekali tekan dia dah pecah. Yang ini sekali tekan dia tak pecah. Lagi sekali kat lori. Okey, lagi sekali kat lori tak pecah. Okey, so korang nampak value produk Rongshield ni macam mana. Cukup kalau video ni pergi 1M, aku akan tekan puncher dekat aku punya cermin G-Wagon aku ni. Kalau belajar satu komen kat bawah guys, bagi terhad untuk 30 orang, harga best price aku bagi. Barang produk ada warranty.